AMN Story. Ini hari ketiga kita datang kedai ni, and finally kita ambil this one dengan another one. This one tapi dia dah okay. Member dah pergi KL. dah pergi KL. Esok dia KL. Esok kita pergi KL nak makan nasi lemak champagne. Sebab hari ni nasi lemak champagne tutup. Sofia tak bangun-bangun lagi. Yang Sofia yang tak bangun-bangun tu sampai pukul berapa dah? Pukul 2 dah ni. Letak dekat hook. Kita dah plan daripada pagi tadi Sofia, tapi Sofia tak bangun-bangun. Saya tak boleh nak buat decision. Lepas tu kita tengok dekat online hari tutup, so kita macam okey lah, tutup lah kot. So esok macam buka tengok, tapi kita cuba contact dia hari ni, either dia buka ke tak. Yang atas ni dia boleh angkat lagi. Oh. Dia kata buku ni lagi besar So sikit lah. kedai ni semua benda ada style. So okey lagi lah, normal size lah dia kata. Hari ni tak sampai 5 minit, so kita dah purchase helmet. Sebab selepas ni sebelum kita dah berjenjang tapi tak purchase, so that's our helmet. So we nak beli, nak payment. Ni pakai motor apa? Tracer. Tengok phone holder. Abang handlebar pun yang kita bukan handlebar. Handlebar dia bentuk ni macam ni. Dia boleh tukar kan? Dia bukan boleh tukar, penanggung ni dia salah satu. Maksudnya ini boleh tukar yang Dia ada yang dia punya handlebar. Yang ni berapa? Kalau yang ini Kalau yang ini 70. Kita ambil phone holder satu untuk motor. This is the one and this one. Lepas ni dah tak ada dah tengok-tengok motor. Tengok helmet tak ada. Tengok helmet, tengok motor dah tak ada dah tak ada tengok apa-apa dah lepas ni Ada off lagi tak? Final. Ada final lagi? Ada final lagi. 1-3. Nanti kali datang kita kita dah siap dah, tinggal tunggu dia settingkan sikit motor tu, nak pasang macam anti kabus, I don't know lah, something yang macam tu. So kita tengah tunggu. After that kita balik rumah. Lepas tu plan nak pergi cuma tak tahu kat mana. Okay, dah settle dah. Tapi kita ada satu masalah, which is kita datang naik motor. So tak tahu nak pegang dia macam mana. Kita ada satu box je, and then dia macam dah full sikit. So kotak dia ya Allah besar betul. Dan that one satu lagi tu, so macam a little bit problem. Nak unboxing item apa yang kita beli tadi dekat Bike Zone. So kalau korang yang peminat motor ataupun yang baru nak try motor-motor ni, korang boleh cari barang dekat Bike Zone tau. Bike Zone dekat Impian Mas. Servis dia memang on top. Dia punya customer service pun memang love lah. And abang tu memang kuat racun kuat racun. Bahaya. Phone holder. Yes. Buka. Dia dah siap pasang lah. Dia dah siap pasang. Oh, apa ni? Oh, dia ada instruction kat sini. Biasanya dah buka dah tadi sebab nak tengok kan. QC. Ni apa? Oh, this is the macam, oh, this one helmet punya. This one brand Vito. So ada dia punya ni juga. Oh, dah buka dah. Nice. Beli lah. Dah. Wow. Start.
Phone kat sini nanti. Strong. Okay, next. What's Next. in the box? Not this. This one. This one, we go with From Axis Element Go Save On. Ini Ghost apa? Ghost Fighter punya collection. Ghost Fighter SV Yeah. collection. Actually, this is size S. Wow, look at inside here. Ooh. Wow. Dia datang dengan dia punya case. Axis. Oh. This is nice. Cantik. Oh, dia ada bagi aksesori dia juga. Aksesori. Di sana Oh. yang letak dekat macam bawah. Tak lah. Yelah. Ni yang kat mulut tu kan? Ini kan ni spoiler. Oh, ada spoiler. Okay. This is clip on. So, dia boleh buka. Macam tu. This one. Then you can this one like this. Ya Allah. Ni spoiler ni tak kat mana? Sini eh? Ah. Oh, pasang kan ya? Ini apa? Baik tak? Belakang. Tak ada. Dia boleh buka ni. Oh, buka lah kot. Jadi dia pasang macam ni. So, ni pasang. Hmm. Wow, lagi style ada tu. Look at this. Wow. Wow. Ini dia tak ada anti kabus This one solid gloss black. Tak ada hitam biasa je. Dia punya item scoop tu kot. Mm-mm. Okay. So, Bismillah. This is the best for tapi baik dia buruk. Kan? baik dia buruk je lah. Let's do it. This is best for choring. Wow. Ada scoop. Two. Black gloss. Right. Size sama S. S. Yeah. So nanti boleh swap. Actually this one dia macam lagi ketat sikit daripada yang this one. This one padding dia lagi sama je lah. Cuma dia dah ada ni. This one dia tambah. Tunjuk dia tu. Dia tu dah ada Anti fogging. anti fogging, yes. Macam tu. This one nampak ni. Dia tak berfogging. Dia tak berkabus. This one dia berkabus. Sebab dia tak ada protection. Ooh. Aku buka. Oh dah ada. Ni. Oh, sorry lah baru tahu. Ni tak ada boleh buka pun. Oh ni. Oh dekat sini dia boleh buka tau guys. Nampak ni. Ni kan dia kalau panas boleh tutup buka. Kepala panas buka. Ni. Dia kecil. Kalau yang ni besar. Show. Nampak tak? Yang ni dia macam lagi besar sikit. Tu dekat gigi pada ni. Dia Oh. tutup buka. Oh. So, kat akan bawah rasa ni angin lagi. kat sini. Nampak tak? Kat sini. Dia pun sama. Sampai tak? This one also. Okay. Lagi apa? Malu lah first time dia Masuk angin helmet. dia keluar sini lah. So tak rasa macam terlalu panas. That's all. So tu kita orang buat first ride, okay?